Bila bonda duduk kat rumah hutan, kenapa satu benda yang paling saya suka ni lah, Kolesterol Mustika ya. Produk ni dia tidak menjanjikan untuk anda kurus dalam masa seminggu. Tak. Tapi dia menjanjikan untuk anda pasti senang berak. Dan dia menjanjikan apa? Dia menjanjikan vitamin C yang sangat tinggi. Dia menjanjikan usus kita akan diserap toksin. Okey, kita punya usus tu adalah kilang-kilang segala raja tahi. Tahi kita tu kalau tak keluar, ini bahasa lawak ya. Dia akan melekat pada dinding usus bertahun-tahun dan itu adalah punca toksin. Dan kenapa kita dapat GERD, reflux, sebab perut kita penuh toksin dan dia melekat pada dinding usus kita. Jadi bila kita makan ni, apa hasilnya? Dia ada psyllium dalam bahasa Arab. Psyllium khas. Psyllium khas ni adalah sejenis pokok yang kulitnya tu dia umpama sponge. Sponge tu dia akan sedut semua kotoran pada dinding rahim. Dan dia tidak menipiskan dinding rahim pula, dinding usus. Tersasut, asyik ingat Royal V je. Orang kata makan Royal V ni kuat nak main. Okey. Betul. Hari tu Puan punya testimoni tu kan. Seronok dengar. Orang mana KKM. Orang muda. Orang KKM. Betul. Diorang makan produk bonda. Dia jadi hormon sangat tinggi. Okey, lagi satu kan, kenapa kita susah berak? Sebab hormon kita dah tua. Betul. Bila hormon tua ni, rambut gugur, pencernaan tak bagus, darah tinggi, kencing manis, buah pinggang, perebutan tulang. Dan bila saya buat produk, saya tahu apa fungsinya. Okey, dalam ni kita ada letak mango Afrika. Alamak, mango Afrika ke? Tapi bukan mangonya, biji mangganya tu. Biji mangganya tu dia punya fungsi yang sangat-sangat bagus untuk menguatkan kita punya buah pinggang dan menguruskan badan. Ya. Kulit mangga. Lagi satu saya letak kacang ginjal putih. Kenapa kacang ginjal putih? Kita tengok Sebab tu warna dia ni nampak tak? Sebab mango, cuba kita buat jus. Dia akan jadi apa? Ini betul-betul ekstrak pure dia. Nampak tak? Dia punya serdak-serdak buah tu kalau kita buat jus minuman tanpa buang serdak tu macam ni lah. So memang pure kita letak. Sebab tu ramai orang beli Kolonis Mustika ni, kalau dulu packaging dia kecil sikit, sekarang dia dah tukar yang besar. So korang boleh gunakan dalam jangka masa yang lama lah. Selalunya kalau nak betul-betul nak kurus, tahan dalam masa sebulan atau 2 bulan. Okey, tapi saya cakap benda betul. Saya tak ada nak nipu-nipu je. Sebab tu saya yakin orang yang dah makan produk saya semua tahu cara saya buat produk, macam mana produk saya dihasilkan. Dengar baik-baik Bila bonda buat produk Kolesterol Mustika, orang yang usus terlalu kotor, dia akan berak sangat besar, busuk, ya ampun. Betul. Dan dia bukan cirit-berit tau, dia keluar tahi seketul. Yang sangat-sangat besar. Mungkin bonda cakap dia nampak lucah tau, nampak macam kotor, disgusting sangat. Tapi yang menjijikkan tu lah berada dalam perut kita, tidak dibuang, itulah racun. Kena cakap straightforward, tidak ada kiasan. Okey. Bila badan kita najis ataupun tahi tu tak dikeluarkan habis dalam badan, first akan berlaku apa? Migraine, kanser usus, bukan menakutkan. Lepas tu angin, badan berangin, lepas tu badan selalu lesu sebab terlalu banyak racun. Haid tak teratur, berak susah, pening kepala, sakit sendi, sembelit, lagi apa? Selulite. Hormon tak stabil. So bila kita punya sistem pencernaan tu bagus, dia akan pertama, apa kita nampak? Electrolyte ataupun air dalam badan kita cukup. Air mata kita kering pun boleh menjadikan bahaya. Air liur kering pun tak bagus untuk badan kita. Apa? Macam mana nak menghasilkan air liur kita banyak, air mata kita banyak? Pertama sekali ialah prebiotik ataupun probiotik yang banyak yang wajib dimakan dalam badan kita. Tapi kita tak kenal makanan. Macam mana kita nak jadi orang yang sihat? Baik, tadi saya cakap apa? Bila berak senang, makan Kolesterol Mustika, buah pinggang, kacang ginjal putih. Kacang ginjal putih ditanam dekat Amerika. Alah bodoh, kat Amerika je pokok buahan. Pokok saya yang nak disebut. Bukan saya nak mengagungkan US, tapi saya bercakap sebab kacang ginjal putih memang berasal daripada Amerika.